Hai, kembali bersama saya Fisarudin dalam segmen Mingguan Aman. Ini berita teknologi yang paling penting dan paling tular antara 30 Mac hingga 5 April 2026. Kita mulakan dengan berita paling besar, berita yang paling banyak orang tulis artikel termasuk kami di Aman, iaitu ulang tahun ke-50 Apple yang jatuh pada 1 April yang lalu. Jadi selepas 50 tahun, kami ada buat beberapa artikel mengenai 8 teknologi atau sumbangan terbesar Apple terhadap dunia teknologi. Contohnya seperti iPhone, iPad, iTunes dan juga iPod. Anda boleh tengok melalui pautan di bawah. Dan juga kami senaraikan juga 8 kegagalan paling besar Apple. Contohnya macam Apple Pippin, Apple Pink dan juga Apple Car. Jadi selepas 50 tahun kita boleh nafikan bahawa sumbangan mereka besar, tetapi kegagalan mereka juga besar. Cuma mereka lebih bijak untuk memastikan anda tak ingat. In fact, dia punya power tak ingat tu. Siapa orang ketiga yang menjadi pengasas Apple? Tak tahu kan? Ronald Wayne. Akan ada artikel mengenai beliau. Tapi basically selamat hari jadi kepada Apple 50 tahun dan berharap ada 50 tahun lagi untuk inovasi, dan ada video yang kami dah buat, boleh anda tengok di saluran kami sekarang. Jadi kedua berita yang tidak kurang hebatnya dan juga something to do dengan 50 tahun tak dilakukan, iaitu akhirnya manusia kembali ke bulan menerusi Artemis 2. Jadi misi ini telah berjaya dilancarkan daripada Cape Canaveral pada 2 April sekitar 6.53 pagi, dan dalam misi ini kita akan kembali semula ke bulan sejak 1972, which is almost 53 years ago. Jadi kenapa misi ini penting? Kerana ia akan menjadi langkah pertama bukan sahaja untuk pergi kembali ke bulan, tetapi seperti umum kami dah nyatakan dalam berita terdahulu bahawa kita akan cuba membina satu markas di atas bulan. Dan lebih penting sekali, kali ini kita akan mencatatkan beberapa rekod baru. Antaranya yang notable ialah roket untuk manned mission yang paling berkuasa dalam sejarah. Kedua ialah perjalanan paling jauh dilakukan oleh manusia daripada bumi, lebih kurang 403,000 km kalau everything goes to plan. The first woman pergi bulan dan juga lelaki bukan kulit putih pertama pergi ke bulan. Jadi dalam bagi mereka yang menganggap diri mereka sebagai seorang space geek atau minat space macam saya, anda boleh tonton secara langsung nanti. Bukan saja menerusi YouTube, menerusi saluran rasmi NASA, tetapi juga Netflix. Jadi boleh pergi untuk lihat sendiri lakaran sejarah yang kita dah tak lakukan lebih 50 tahun. Dan ketiga ialah berita yang tular dekat Malaysia pasal menjadi sumber perdebatan yang hangat di atas talian, di mana BYD mula memikirkan untuk membina kilang CKD mereka di Tanjung Malim. Dalam laporan asal yang diterbitkan oleh The Edge, terdapat desas-desus mengatakan mereka mungkin nak cancel bina kilang dekat Tanjung Malim disebabkan kononnya MITI letakkan had di mana kereta yang mereka hasilkan minimum price 200,000. Kedua ialah hanya 20% daripada kereta yang dipasang boleh dilancarkan dekat Malaysia, dan pelbagai lagi sekatan yang dikatakan untuk memastikan Pro 2 dan Proton tidak terjejas. MITI dah keluarkan maklum balas mengatakan bahawa sebenarnya tak betul. Sebenarnya kereta masih lagi boleh jual, tapi harga 100,000 ke atas, bukan 200k. Kedua memang betul, hanya 10,000 kenderaan CKD saja boleh dipasarkan kat Malaysia, selebihnya the remaining 80% perlu dieksport. Ini adalah bagi memastikan syarikat yang masuk kat Malaysia benar-benar nak bangunkan industri kereta kat Malaysia, bukan setakat lambakan nak masukkan kereta mereka kat Malaysia. Dan seperti dikata MITI, sebenarnya dekat Malaysia ada lebih 700,000 pekerjaan yang bergantung kepada industri automotif negara, dan sekiranya tidak ada langkah untuk mempertahankan industri tersebut, banyak pekerjaan akan terjejas. Jadi bergantung pada anda rasa nak sokong MITI atau tidak, anda lebih suka import atau tidak. Ini perdebatan yang masih tak ending walaupun sekarang dah minggu kedua. Yang pastinya pada waktu ini BYD belum kata mereka nak teruskan atau tidak, dan kita masih lagi menanti jawapan rasmi pada gergasi daripada China ini. Juga tak kurang pentingnya bagi mereka yang selalu travel, dah nak dekat summer ni kan, mesti anda fikir saya nak pergi all over the place. Sekarang ICAO dah mengatakan bahawa anda sebagai penumpang kapal terbang hanya boleh bawa 2 power bank saja. Dimanakan ICAO inilah satu perbadanan yang memastikan semua syarikat-syarikat penerbangan menggunakan satu guideline yang sama. Jadi ini akan terguna pakai pada majoriti ataupun kesemua syarikat penerbangan kat dunia. Jadi bukan sahaja anda sekarang limit pada 2 power bank sahaja, anda kini tak boleh mengecas power bank ketika dalam kabin. Tapi ICAO kata, well, tak nak cas tak boleh.
tapi anda boleh gunakan charger dalam kapal terbang. Jadi kalau anda ingat, AirAsia dan Batik kata boleh bawa power bank tapi tak boleh charge anything dalam kapal terbang, which makes the whole thing kind of useless. Tapi kau kata okay, nak charge power bank itself tak boleh, nak pakai boleh. Dan at the same time juga anda harus ingat bahawa bila anda masuk kapal terbang sekarang, power bank tak boleh letak dalam bag, letak atas tempat simpanan, anda perlu letak dekat kerusi anda sendiri. Jadi bear in mind kalau nak pergi travel sekarang, 2 power bank sahaja. Kita pergi ke berita yang sedikit orang kata left field dan agak aneh, di mana dekat China sekarang sudah ada perniagaan dipanggil sebagai perkhidmatan menyewa cermin mata pintar. Jadi kita dah tahu cermin mata pintar ni mempunyai pelbagai ciri-ciri menarik macam image recognition dan facial recognition, dan di China dah ada enterprising fellas mula menawarkan sewaan bermula pada $12, jadi sekitar RM48. Anda boleh sewa satu cermin mata pintar, boleh guna untuk mengelat dalam peperiksaan. Dan cermin mata pintar dihasilkan oleh Meta dan Rocket misalnya sangat popular pasal ia membantu untuk menjawab 2 mata pelajaran. Satu ialah bahasa Inggeris dan satu lagi ialah matematik. Nampak dalam dunia di mana people always looking for advantage, kelebihan dan nak mengelat, dekat China dah ada satu perkhidmatan yang orang kata mungkin morally grey, tapi orang kata you can expect it's going to happen. Dan interestingly sekali, tahun lepas sebenarnya beberapa perkhidmatan chatbot dekat China, contohnya macam dihasilkan oleh Weibo, dia sanggup disable dia punya AI chatbox sepanjang peperiksaan untuk masuk universiti di China, semata-mata nak elakkan orang pada berbohong. So at least untuk gaukau tak boleh, tapi untuk peperiksaan lain masih ada ruang, ada loophole untuk mengelat secara orang tak tahu. Baiklah, itu ya saya rasakan antara topik-topik menarik berita teknologi dan sains di Amaz.my. Jumpa anda di video seterusnya. Saya Fiz Harudin. Bye-bye.